dia lu. Ruk turut dia lu Sat. Ruk tu. Dia dia. Oh, dah satu lagi atas badan. Ish. Ni semua geng-geng ni semua akak kat bang ni. Bang buat lelak bang. Ramai penonton ni. On. Tak on aku tahu. Yalah. Biar on. Aku dah rekod. Tak rekod aku tahu. Pegang punya lama. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk trip hari ini ataupun untuk kali ini kami turun 2, 4, 6 orang kami turun 6 orang di JT Sungai Udang untuk trip main tuas mencari tenggiri kalau ada kalau tak ada macam biasa kita main ikan-ikan. Okey. Okey, untuk sekarang ni kami menunggu tekong. Tekong tengah on the way. Kami sampai awal dah ni. Okey, jadi tengah nak loading barang. Apa-apa pun kalau yang mana belum subscribe lagi tu, saya nak minta bantuan korang untuk tolong like, bantu saya like, komen dan subscribe lah saya punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Okey, let's go. Kita nak loading barang dulu, nak set up mancing. Sekejap lagi kita sambung lagi, okey? Okey, macam biasa kalau untuk tuas pertama biasa kita akan pakai mata Apollo. Dia mata Apollo ni tak kisah kau nak ambil yang jenis kulit ikan kertas ni ataupun yang jenis kilat-kilat ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni dua ni biasanya lah pakai. Ikut korang nak pakai yang mana. Yang ni kalau korang nak, korang boleh tengok dekat bag kita tu pun ada jual juga. Okey, saya bikin ni memang popular lah. Okey. Alright, ni kita nak set up lah untuk pergi ke tuas pertama kita untuk cari umpan temenung. Biasalah temenung ke ikan ni lah, ikan untuk umpan buat belon. Okey. Kalau korang berminat ataupun yang mana tengah cari mata puluh tu, korang tengoklah dekat bag kita tu sekarang. Okey. Okey, kita dah habis loading barang. Engine boat pun kita dah start. Jom kita luncur lah. Harap-harap hari ni cuaca bagi kita sama lah orang kata. Okey. Ayak tengah menyurut sekarang ni. Player tu semua dah ready dah tu. Sekarang kita sambung lagi macam mana pun. Okey. Okey, time untuk kita luncur. Yang ni kita luncur. Ada seorang dekat depan. Dekat depan ada seorang, iaitu Master Azrul, sipu kita. Kita punya sipu. First time ikut trip dengan ni, satu grup dengan kami. Okey. Ini pemandangan dari tepi. Ada juga orang mancing dekat tepi-tepi ni. Spot pancing juga kan. Tepi ni spot pancing juga kan. Kita dah sampai spot satu tu, kita nak cari umpan main Apollo. Tengok ada ke tak ada. Tapi satu tekong pakai Apollo kita, jadi kita try main coaster lah, tengok. Kalau ada sini. Right. Inci. Sebab dia udu. Di depan lah Apollo. Kena ke? Sebab tadi rasa macam dengar. Ada. Apa ni? Telinga tak mana, tapi kumpau lama dah. Giri ya. Itu macam giri ya. Jadilah ada rakaman. Ambok kena giri ya. Harap dia lah. Kita harap dia lah. Tak. Itu hak yang
Oh betul. Oh ya. Banyak ni kena kakak buat ni. Ikut. Belok satu je. Betul. Taruh. Dekat tu kayu apa? Giri-giri ya, giri-giri ya. Makan atas. Teman-teman, Kiri ya. giri kita yang pertama. Jadilah saiz-saiz remaja. Ali curut. Giri kita yang pertama. Dok. Dia tak mau bagi yang besar apa pun. Tak kenyang. Jadi dia ada satu. Mana lah. Tu dah ada berpusing. Dekat tengah hari baru ada. Itu dia mantap giri kita yang pertama. Alhamdulillah rezeki kita. Nak tapuk sikit pun tak bagi. Adalah laut tengah hari. Kali ni ada dah laut tengah hari. Alhamdulillah. Dia makan ambok. Makan belon. Okey, kita nak teruskan main jeep lah. Main apa ni? Coaster ke, sotong lah, Buat wayang kan. bottom lah, macam tu lah. Setakat ni yang pertama lah. Kali ni ada hasil. Sekali lagi kita cook. Kali ni kita ada hasil. Ada yang saya hang ke apa? Gambek. Okay. Ni muka-muka dah ada senyum. Ada laut tengah hari. Potong gulai lah ni. Dah ada senyum, ada laut tengah hari tu depan tu. Hui. Dah ada senyum. Senyum tapi Tadi Pasal ada laut. tadi semua masam dah risau tak ada laut tengah hari. Sekejap lagi kita sambung je. Apa-apa pun. Bagi sengit sikit kan baru nampak. Ni ha. Set. Tu dia. Besar okey. Okey. Lucut. Langut. Lucut. Balik. Menyesal dah tu. Tahu dah. Lalik je masa menyesal. Ambok. Sekali lagi. Ya Allah. Allah. Kacang. Lekang. Banang. Poyak oh. Elok. Dia balas apa? Ambil tak ni, ambil tak ni. Ambil tak sungguh. Dia ambil tali, dia langgar tali lah. Pintu naik keluar macam lain macam. Bottom tu tadi 2 kali. Lekang. Hujung mulut ya, tepi je. Tak kena. Lekang. Siapa cuba lagi, dia ada. Kita masih lagi dengan coaster. Masih mencuba lagi. Tak apa, kita cuba lagi. Bubur baru.
Pasal ni pulak. Katalah ni pulak. Buka dulu kamera on. 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 Ampun ni. Aku baru nak buka kamera, hilang kamera. Lempak kamera. Lempak tu ni. Main nak buka. Ramai dah. Ambok. Man, ada kak ni lancar tu man. Tu dia dah. Okey, lakan dah. Nak lalu. Oh, nak bertemu ramah. Assalamualaikum. Rok ni 2 kali lah. Oh, ini apa bilang ni? Hari ni 6 hari bulan 6. 2026. Berapa jam. Berapa jam? 12.22. Ikan nombor 2. Ni ikan nombor 2. Bang begini nak gelak ni. InsyaAllah kita cuba saya payah tu dia drag caya. Hai ni yang kita rindu. Tadi muka tak ada senyum. Tadi muka tak ada senyum. Oh. Okey, kau. Ekor bukan kancing. Siap dah. 2 kali. Kan ada yang nak masak. Yang belum pernah masak ni. Ada yang tak masak lagi. Nah, siapa? Merah. Main nak try ah. Bagi naik lo. Dah bagi dia ni. Dia kalau tali kendok takut lucu. Tadi Ni tak tak confirm. main ni, ha. Kena kunci. Hai, ni tenggeri tua ni. Dengan itu ah. Toliak. Toliak. Nama baru. Toliak. Toliak. Aduh. Malu-malu pula. Duduk. Duduk 3 orang asal nak lempar rok 3-3 orang. Semua dah lawan tangan. Sampai dah dia masuk dah. Aku tak pegang ni. Ya, dia duduk makan macam mana nak buat ni? Dia masuk dah. Mana nampak dah. Oh, dah pergi pula tu. Toliak. Macam apa? Kalau macam ni toliak. Tak sesi aku buat track baru. Tu dia. Aduh. Depan orang. Depan dah. Depan okey ke? Lagi depan tengok hanya botol. Tak main lagi ni. Kak sayang kak. Tolak. Toliak main. 5 kilo eh. Kilo dia ni. Dia kata ayak dia ni. Ayak dia hari ni betul-betul ayak dia. Nasib baik tak cancel. Ni baru fighter. Fighter. Kita mesti lawan. Ni main bagi tadi. Confirm Confirm jadi. Ni ni. Duduk tengah. Mau tak confirm. Pakai kena dah tu. Ada lari di depan ni pun. Belum pegang bang. Aim. Weh. Belum dah. Belon hanyut Aim. Dah, ni belon ni. Tak naik lagi ni abang kita ni. Kau saja buka drag ni. Tak tahu. Kita nak ejas drag takut. Tetapi pula. Apa ambil dia dah. Tunjuk muka. Mati pandang dah ni. Dia naik dia turun. Kat sejauh Pari yo. Pari. Kamu abang kata pari. Perlu habis mentah-mentah Balak 20. balak pula menaik. Dah berstrike Tak apa. Dia percaya tinggal lagi. Dia bilang kahwin. Ni kami harap kat bang ni. InsyaAllah kita cuba. Jangan buat leceh bang. Nak lagi yo.
10 kilo bang. Tak boleh semua ni. Kalau yang set ni kena stok dulu ni. Aduh oi. Nenek mai dah pilok. Nenek mai dah pilok. Amboi. Jangan kata sangkut ekor sudah. Dia gaya mai wah. Sangkut ekor kot. Ekor kot. Cancik ni. Mai. Ah. Oi. Ini dah tahu dah. Milik lok. Dia buat leceh. Dia dah dekat yang bayar. Tak apa. Oh, dah satu lagi atas badan. Nasor. Ni semua geng-geng ni semua kat abang ni. Ramai tengok. Ramai penonton ni. On tak on? On. Tak on betul. Nyala. Nyala Biar on. nyala biar dah. Aku dah rekod. Tak ada view. Tak rekod ke tak? Pegang punya lama. Tak bawa owner dah. Ha? Owner rekam ni. Oh no, aku tak on baru. Oh. Awak on awal. Depan balik. Ni, tekan naik dah ikan dengan ikan tu. Mainlah. Oh, saya elok sikit. Boleh lambat dah ni Tak tahu. Ni kaki panah dah ni. Tolong Ustaz. 5.5. Oi, jangan. Kasak. Apa nampak tu saya tu? Tak nak abang. Tak tahu nak abang. Saya. Kasar makan. Ni peluk, belah peluk. Jangan buat macam tu sayang. Oi. Tak gila lompat. Tengok apa tanya macam ketiak ni apa. Oh, dah lama tak kena. Oh ya. Apa dia yang lihat sangat ni main ni? Aku dah makan coklat ni. Aku dah makan yang coklat yang kedua. Tak baik dah. Sabar. Angkat sikit. Angkat sikit. Ah. Ini baru kita punya. Ini dia. Ini baru betul dia. Oh. Okey, meh. Bergulung tali yo. Oh, rakau. Tak setuk bang. Dia ada bunyi tak bang? Oh, letak je. Ingat apa rod ni 2 kali yang angkat. Oh, itu hari rod ni ke? Rod ni kak. Mesin ni hard drive patah. Buat leh. Buat leh. Tak nampak lemah. Mata betul, tak tahu nak main kat mana. Oh, ya ke? Kena mata. Oh, ikan buta. Tu dia. Video. Parkinson tangan kita. Ni tak ada orang main gambar lah. Oi. 6 mana? Tak 5 dah. Tak 5 dah. Kau elok. Kita tugi you. Oh. Aduh, nah. Oh, licin. Wah, ini saiz mantap. Yang lepas lalu. Saya memang hang kalau. Aduh. Baiklah. Ini yang kita mahu. Ini yang kita cari. Bukan nekan-nekan, tapi yang ini. Right. Tengok dah dah. Aduh. Okey. Tengok video ke? Ambil. Video ah, foto. Dia kepala kat atas. Jari masuk dia. Sayang jari. Ha. Ah. Okey, mantap. Tinggi nombor 2, saiz. Ni semua geng-geng ni semua kat abang ni. Bombat lelak abang. Ramai penonton ni. On.
on kau tahu. Yalah biar wan. Tak rekod aku tahu. Pegang punya lama. Ha? Oh no, aku tak on baru. Oh, saya. Nampak tu saya tu. Tak tahu nak abang. Dia start makan dah. Hak ni pulak, belah pulak. Tangan macam ketek ni pun. Oh, dah lama tak kena. Oh, ya. Siapa dia yang liat sangat ni main ni? Ha? Makan tu liat ke apa ni? Bukan makan yang coklat ni. Sak. Angkat ruk sikit. Bagi dia mai. Angkat sikit. Alhamdulillah, tu dia. Kam. Tu dia. Jaga gigi. Ini baru betul je. Okey, alhamdulillah kita dah dua ekor dah. Satu kita dapat tenggiri Tok Liang sekarang nama baru kalau dulu orang panggil tenggiri tua. Okey. Alhamdulillah ni tangan masih Parkinson sebab dah lama tak kena dia Parkinson. Jadi kita nak minum dulu Ustaz. Nak ikan tak? Sekejap lagi kita sambung casting lagi okey. Ni player kita dekat depan ada dua. Okey. Ni belakang. Yang ni boot Tekong Syafiq Tekong Syafiq kami repeat lagi. Tak cuma yang hari ni adik dia dengan member dia bawa. Okey. Right. Kita rehat-rehat jap, minum aja. Kita sambung lagi. Okey, let's go. Kita nak ke spot seterusnya. Apa ni tuas darat. Nak makan tengah hari. Okay, kita dah sampai ke Tuas untuk kita makan tengah hari sini lah. Ya. Wah, kita nak makan tengah hari sini. Lepas tu tengok kalau boleh main bulu cap sini kalau ada sikit ketik-ketik lauk tu, ada lah. Okey. Ni sambil tu casting dah polo ke botol tengok kalau ada rezeki ada lagi lah buat tambahan lauk kita. Okey. Right, jomlah kita teruskan. Kita try casting je, kita main jig tu. Main jig tu, jig 60 gram ni. Ni jig 60 gram. Kalau nak pakai 40 gram pun boleh ke. Tak kisah. Okey. Lagi kalau hampa nak main sotong pun boleh juga kat sini. Ikut suka tengok kalau dia suka makan dia ambil, kalau dia tak suka makan faham-faham lah, bengkok tangan. Okey, apa kata hari ni kita merasa gulai tenggiri itu yang paling penting lah. Okey, let's go. Jom. Lari. Nekan. Man, kamera man. Sabar. Kita taruh. Talang. GT oh. GT kan? Ke nekan. Talang, good size. Good size. Ikan masin. Okey, ikan masin kita. Ikan masin kita. Kawan dah semangat. Okey lah tu. Boleh dah lesen makan di tangan. Oh, dandang lepas lepak nasi tu. Lepas tak pergi tekong mengai dah tu. Right, let's go. Jom kita sambung lagi. Talang lekang.
Tolong nak rakam sangat. Nik. Kan dia ada rakam dah. Hei, lekang. Dia tak nak ambil hang punya ni. Lalu kalau dia lepas ni, dia ambil lok belakang. Tak payah sampai dasar kat ni. Ada ikut pun ada ambil dah. Dah kau dah naik dah. Kalah kita. Kalau yang lagi seorang ni kita kalah. Kita punya lekang. Tapi nampak ikan masin tu. Kulit tebal. Tak apa, kita cuba lagi. Gulai giri kita berminyak mulut bos. Dengan sambal kicap lagi. Oh, ni hang lagi bendi. Oh, dia tak hilang lagi. Okey, kita makan dulu. Kita makan tengah hari tu. Oh, dah lapang ni kena gulai tenggiri. Lama tak kena dah. Ini yang buat orang kata sur. Okey. Let's go. Oh, tu dia. Gulai tenggiri dah kempunan lama ni, hari ni baru dapat balik. Bendi. Kita ada sambal kicap, gawe-gawe mantap. Ni semua tengah pelahap ni. Semua tengah mengidam. Okay, let's go. Kita berminyakkan mulut kita dulu rasa sikit. Tu dia isi dia. Mantap. Dia memang betul tunggu habis makan. Dia betul-betul tunggu habis makan. Kena scan lah. Dah, tak dah. Takut ni, takut kerisi. Oh, dia ada lagi. Nak kerapu apa? Nak kerapu masuk lubang. Orang Selawang tu. Apa lipa jadi kau. Tak ada sakit hati ingat. Kalau betul. Anggap je kerapu lipa. Tak lekat. Aduh, tak lekat, kita baru habis makan. Tak apa-apa, kita tengok tu. Dah ada tu. Wah, kacang kau tu. Tenggiri. Tenggiri kita yang ketiga ngam-ngam habis makan. Benang kacang. Tak ada benang kacang. Tengah pujuk dah keluar ni. Lucu dah. Ada lagi. Apa ya? Ni siapa nak buat laksa, siapa rajin buat laksa boleh Tapi kalau tak ada siapa. Apa? Jangan kan. Duduk tengah. Abang buat lagu mana pun. Dia nak makan. Dia ada. Tak apa, ini kita biar kalau ada. Dia kacang ingatkan giri-giri. Benang. Oi, terbuka Betul nak jambi. tu. Tak ikan lah. Ya, boron. Boron kan ni? Ini bukan boron ni. Bergegak. Dud.
Weh, kacang kacu. Ha? Elok. Oh, barakuda. Tenggiri madu. Nasib baik tak butuh. Tenggiri madu. Ya, tenggiri madu. Let's go, kita sambung ni. Kita ingatkan dapat borong. Kali angkat-angkat bergegak. Dia vibrate. Okay, ini kita tengah pakai jig 60 gram yang kita lucut dari talang. Cuba lagi ya lepas makan. Okay, let's go. Okay, kita ni waktu petang. Tapi waktu petang ni betul-betul tak ada apa. Bottom tak ada, bulucap tak ada. Lagi casting pun semua umpan dah try. Nampak ke popper pun kami dah try dah. Tak ada. Luar petang ni memang tak rancak orang tu. Tak ada langsung ketuk dasar, slow jig, fast jig, semua dah try dah. Ni tengok mereka masih berjuang ni. Okey. Alright. Tengok macam mana kita cuba juga lah belah petang ujung-ujung ni. Kalau ada lagi buat tambahan lagi orang kata lauk kan. Caru pun bulu cap pun tak makan. Tak tahu kenapa orang ni. Okey, apa-apa kita fighter. Alright. Okay, kita nak rehat sekejap. Jadi kita sambung balik ya. Okay. Itu dia bottom. Ni besar mana? Awak? Ya, banyak. Dah. Ni pakai dah. Boron ke? Boron tak macam tu. Kaju. Macam barakuda. Dia lekan besar. Ya. Dia angkat kacau ke Mat. Tengok sikit, tak nampak ke rezeki petang. GT tangan. GT. GT ya? Talang, ikan masin. Ikan masin makan bottom. Tak aku kata dia ada tadi. Hampa kata aku sangkut ni. Dia ada apa naik tu? Ada tak jig aku? Dia belah perut dah. Oh, ikan masin pun nak ambil ke mak? Tak modal. Okey, dapat ikan masin saiz. Kita sambung lagi sampai ni. Alright, let's go. Kita sambung lagi, mereka nak bergambar. Ni dah lewat petang. Masa-masa kecederaan, kalau ada, tak ada. Okey, let's go. Ikan ni tak. Lagi. Dia nak umpan hidup. Bottom. Ini boron. Kali ni boron ketak-ketak. Tak lari ya? Boron. Kita tak main ikan masin. Tu. Boron. Nampak dah boron. Barakuda. Tenggiri manis. Wah, manis. Tenggiri madu. Barakuda ada kacang. Memanglah umpan ikan hidup bottom.
Oh, dia kalau bukan ibu crazy tak layan. Kan? Oh, dia ambil oh. Talang oh. Lekang. Habis terus. Dah ada ni. Dia ambil sedih tau. Pasal tadi dah nampak macam dia ambil tu kat ujung. Lekang. Letak-letak terus ambil tau. Dia dah menunggu tu. Geng-geng kacang tu. Dia talang tu. Bereku dia. Tenggiri medi. Dia mau umpan hidup. Dia mau umpan hidup. Oh, direct tau. Dia tepat pula. Siapa punya tali kuning ni? Habis lucu lekang. Kacau. Kacau. Siapa punya tali kuning? Lucu oi. Lucu tu oi. Cuma apa ni kau? Kali ni jangan bagi lekang. Ini umpan last ni. Besar. Madu lagi ya. Madu. Barakuda. Kacang. Madu ke tak apa. Daripada tak dapur ni masalah. Oh. Umpan tipu dah tak mau ambil langsung. Umpan hidup bottom terus ambil tu. Ha, itu dah bukan. Orang tahu. Tak. Tak. Umpan pengelah. Aku rasa kita yang manggil je kan. Umpan pengelah. Tak tahu lah sikit nak merekam. Tu dia. Dia. Ikan masin. Ikan masin. Ikan masin. Wah, gegak kau tu. Main favorite dengan aku pula. Ya? Favorite. Pulau Sembilan ni kau favorite tu. Kalau favorite boleh pergi Pulau 9. Pulau 9. Pulau 9 ikan ni famous. Dengan GT. Geng talang. Geng masin lah. Mantap. Rezeki hujung-hujung umpan lah. Okey, kita dah sampai di pengakhir lah. Di penghujung kita punya trip kita. Okey, ini kita dah start je nak balik ke JP Alhamdulillah hari ni tak banyak tapi ada. Tak banyak tapi ada lah. Yang penting kali ni ada tenggiri lah. Dah lama tak dapat tu. Ni semua dah bungkus-bungkus. Nanti simpan jig balik apa semua. Hari ni semua yang dapat semua pakai umpan ni lah. Umpan ikan hidup. Anak-anak selah kot tadi asal. Selah nak penuh macam tu lah. Okay. Alright. Jadi kan kat JP kita tunjuklah hasil lah. Tak banyak tapi ada lah orang kata. Okay. Let's go.
duduk. Dah nak sampai JT dah ni. Kita dah nak sampai JT. Kami dah sampai JT race. Takat ni kami di depan. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di JT ya. Okey, ni ikan pun dah susun. Tak banyak tapi ada lah. Inilah kita tunjuk sikit, sebuah sikit hasil kita. Akhirnya aduh, nekan-nekan ni kena bawa sorok sikit bawah ni. Ni dah biasa sangat. Lepas tu kita ada talang ikan masin 3 ekor. Tu kita ada barakuda, tenggiri madu 3 ekor. Lepas tu kita ada yang ini, yang kita merinduinya. Kali ni kita ada tu dia, pak dah besar. Tengok ini kaki. Tu dia yang dah buat gulai separuh. Alhamdulillah, ada agak rezeki. Okey, ni player-player kita. Ada semua sekali 6 orang. Ini dah penat. Ni lagi. Dan ini kita punya tekor. Tekor malu-malu. Ada 2 ni. Okey. Nanti kalau korang nak tekor, nanti kita letak dekat ni, nombor kita akan letak sekali lah. Okey, ni tekor paling terbaik lah, sempoi. Okey. Alright. Macam biasalah, sebelum kita akhiri, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, kita nak minta bantuan korang like, komen dan subscribe lah kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Okay, semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah, ataupun next trip kita nanti. Alright, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.